Okay, hi. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat jangan nak kacau. Hi. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat challenge ke? Ada macam, bukanlah challenge tapi aku nak buat macam nak tengok seorang-seorang punya reaction makan apa ni, samyang ramen budak yang tu 2 kali spicy. So tanpa membuang masa, jom kita start. Buka benda ni. Wih, macam mana nak buka? Sabar jap. Kita bagi dia bertenang dulu sebab tadi dia punya gas tu nanti takut lah. Hai! Kita masukkan dalam siap. Macam ni nak tahu? Okay, so ni. orang makan dah ni je lah. Takutnya pedas. So, Nampak dah YouTuber. siap. Yang ni Nokat nak edit. Okey. Ni dok. Woi, nampak. Weh, tak nak. Bagi Mana boleh gitu lah je kau ni. Alah. Kau paling pecah sini? Oh, 2 kali ganda. Yang 2. Masuk buka. Sedap aku ni yang geng tu. Sikit dulu. Masuk air. Weh, bau pun. Weh, mana boleh pakai gitu apa? Hmm. Lepas tu gitu. Berasak tak tinggal. Dah weh. Orang lain pula. Tengok dia punya reaction. Mana muka gitu? Orang lain pula. Sekejap, siapa muka yang siapa punya ayam apa? Dia je lah situ kita. Oh. Saya auto dua orang. Mana pakat datang tu? Kalah ke menang? Yang kalah ke menang? Aimi yang kalah. Aimi dulu. Lah. Sikit je ni.
Tapi ada rasa dia. Tak. Apa amat. Ada orang cakap saya sombong amat. Wih, pedas. Happy toilet day. Sudah. Dah tak boleh makan dah. Paksa. Makan. Gila ini anak. Pedas sangat. Sedap bos. Sedap. Sedap pedahan. Rasa. Tadi cili. Enak tapi mata berair. Inilah mangsa-mangsa dia. Wih, tak habis lagi. Belas dengan ayam gunting. Ayam gunting pun pedas lah ya. Kau ni masih steady. Steady bos. Tapi muka peluh merah. Memang. Rasa ni. Aku dah habis makan. Rasa pedas weh. Ni dah bahana dia. Tapi ada air kopi. Tengok beluh-beluh muka. Sedangkan aku duduk dalam aircon tau, tapi peluh dia macam baru lepas exercise.